Tapi sekarang ni kalau korang perasan ini aku dah tak ada cerita kucing nama tempat-tempat kat dalam Malaysia sekarang ni dia nak dibaratkan. Pasal nak? Sangat perasan. Bagi aku contoh sebab aku tak perasan. Pasar Payang dia nak jadi Central Market. Macam Contoh. pasar seni dah jadi Central Market. Labu dekat Negeri 9 tu jadi apa? Pumpkin. Bukan. Ainsdale. Jadi Ainsdale. So dia dah jadi macam pelik-pelik lah. Dengkil, Cybersort, apa. Okey, begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bertemu lagi kita di dalam podcast Betul-Betul Tak Betul. Okey, bersama-sama saya ada dua orang panel tetap kita. Okey, first of all saya Tri. Panel kita yang pertama kita ada Gapa ataupun Slumber ataupun tak ada ataupun lah. Okey, dan panel kita yang seterusnya adalah Daus ataupun lebih dikenali dengan tag name dia Divus. Okey. So macam divorce. Macam divorce kan. Aku dah cakap dah. Davus kan. Banyak lah. Okay, so macam yang saya dah ketengahkan beberapa episod yang lalu, untuk musim yang kedua ni kita akan mengetengahkan cerita-cerita mitos, legenda ataupun cerita-cerita seram yang berkisarkan daripada setiap negeri di negara kita yang tercinta ini, Malaysia. Okay, untuk episod yang yang ketiga, kita akan mengetengahkan cerita-cerita daripada negeri Sarawak. Ya, betul. Okay, so kita terbang sekejap. Mungkin nanti kemudian kita akan terbang lagi sekali ke bahagian timur Malaysia, dengan timur Malaysia bukan timur Semenanjung dengan negeri-negeri Sabah. Tapi untuk cerita-cerita dari negeri Sabah, tapi kali ini kita cerita daripada Sarawak. Okay, so masing-masing kita orang dah sediakan cerita kita orang masing-masing. Dan sebelum kita mulakanlah kita punya penceritaan, aku nak tanya korang lah, apa yang korang tahu pasal negeri Sarawak? Siapa nak start dulu? Gafalah dulu. Aku tahu sebab benda yang paling best dekat dalam Malaysia ni adalah makanan. Yes. So Sarawak mi kolok, brother. Aku punya favourite makanan. Okay, makanan favourite korang negeri Sarawak apa? Aku punya favourite adalah laksa Sarawak. Dulu-dulu aku ni ingat laksa ni dia spesen je tau. Dia punya kuah tu kan lain. Sebab aku membesar, mak aku orang Terengganu, ayah aku orang Sabah. So aku tahu laksa Terengganu dengan laksa utara punya style. Sebab mak aku dulu masa kecil-kecil selalu buat kan. Tapi bila aku dah dewasa, ini cerita lepas aku dah bertahun-tahun kerja lah, dan aku ada kawan daripada Sarawak, dan dia pernah lah kita orang macam buat potluck apa semua, dia kata dia nak buat laksa Sarawak. So laksa Sarawak ni, inilah first time aku makan laksa Sarawak. Memang autentik daripada orang Sarawak buat lah. Dan bila aku makan tu, aku macam, ya Allah, ya Tuhanku, apa rasa inilah rasa Sarawak sebenarnya. Inilah syurga dunia. Betul lah, aku duduk Malaysia ni, memang makanan ni memang macam mesti, sebagai orang Malaysia pun mesti ada yang apa orang kata, impress aku, amaze aku from time to time walaupun dah dewasa kan. And laksa Sarawak for me is laksa yang betul-betul unik. Sebab first dia tak pakai laksa biasa. Betul. Dan kuah dia tu dia tak based on ikan, tapi dia still seafood based lah, macam tu. So bagi aku macam memang dia pakai kuah udang Aku tak tahu. Aku tahu itulah based on apa yang aku faham, kuah dia tu is daripada udang lah. Tapi pembuatan dia tu aku tak tahu macam mana. Sebab kalau ikan aku tahu kau just blend kan. Lepas tu kau campur rempah ratus dia semua, dan dia jadi kuah tu. Dan kau adalah tumbuhan yang kau letak kat dalam tu. Tumbuhan herba dah lah. Tapi kalau laksa Sarawak ni, dia punya herbal essence dia tu lebih kuat. Herbal essence bukan shampoo tu Lapa dan okey. Dia punya herbal dia tu memang sangat kuat lah. So aku rasa macam wow, ini adalah makanan yang orang kata, first dia sihat bagi aku, and then second is unique lah. So kau Daus, kau pernah makan makanan Sarawak tak? Aku tak ingat. Kau jangan sebut kek lapis Itu je lah kot. Alah, kek lapis. Kek lapis lah, boring lah. Aku ni boring lah. Macam ada makanan lain ke? Aku bukan seorang yang jenis cari-cari jalan-jalan cari makan ni, tak. Kat mana orang bawa aku, kat situ aku pergi. So kau ikut ni je lah, kau ikut nasib je lah. Ikut nasib lah. Paling dadu lah hari-hari tengok aku gimana. Betul. Ni, ludah Tengok berapa splat dia tu dekat mana. Lepas tu kau ikut apa, arah angin. Tapi betul lah, makanan Sarawak aku tak tahu aku makan apa. Kau kena try tau sebenarnya. Makanan Sarawak kau memang kena try. Sebab dia macam, kau kena try mi kolok tu, sedap tu. Mi kolok, laksa Sarawak lah. Aku rasa laksa Sarawak, mi kolok, kek lapis memang dah biasa lah. Kau pergi mana-mana rumah dekat Semenanjung ni pun memang kau akan dapat juga. Tapi kek lapis Sarawak lain, bos. Betul. Dia rasa Sarawak. Kau tahu rasa Sarawak macam mana tak? Rasa kucing.
Bukan. Kucing kan Sarawak kan? Kucing kat Sarawak. Tapi bukan rasa kucing. Kucing kat mana-mana ada kucing. Betul. Mak Fitri ada tadi. Tadi ada. Tapi itu kucing jalanan lah. Hitot. Street Aku panggil Hitot, Fitri panggil Ali. Ali. Apa Hitot siap? Hitam kontot. Sebab Ali tu nama tradisional Melayu kan. Kucing ni. Punya gaya pun gaya agak tradisional sikit. Oi, mantap. Okay, so kita dah menyimpang sedikit, minta maaf. So kita nak mulakanlah kita punya cerita ni. Kita masing-masing dah prepare setiap seorang satu cerita. Yes, betul. Ataupun satu kisah ataupun satu fakta, tak kisahlah. So apa kata kita mulakan cerita kita yang pertama ni dengan panel kita yang pertama, itu Ghaffar atau Slumber. Okay, silakan Ghaffar. Okay, ini aku macam season lepas. Cerita episod lepas kita ada merungkaikan berkenaan sejarah tempat kan. Tapi kalau untuk episod Sarawak kali ni kan, aku ada banyak cerita, tapi ada satu cerita yang memang menarik perhatian aku sebab aku ni peminat tegar binatang berbulu berkaki empat. Anjing. Kucing. Anjing. Kalau kucing ada je kucing yang tak berbulu, betul lah. Ada. Tapi kucing berbulu bukan aku punya ni lah, thing lah. So kucing ataupun feline punya spesies ni, dengan kata lain, mak aku, keluarga aku memang minat kucing. Sampai kat makcik aku ada tahu lah, kucing memang dijaga. Walaupun lepas mak aku meninggal, kucing tu tetap digemuk kan. Masih gemuk lah. Masih wujud. Walaupun dua lagi dah hilang kan. Anak kucing tu. Tapi bukan nak cerita pasal haiwan tu. Bukan nak cerita pasal binatang ni. Aku nak cerita satu nama tempat. Ibu Negeri Sarawak. Kuching. So Kuching ni adalah satu bandar lah. Bila sebut pasal Sarawak ni, antara cerita yang famous dia adalah buaya lah. Bujang Senang kan. Tapi aku tak tahu kenapa kebanyakan cerita-cerita rakyat kita ni berunsurkan haiwan, alam kan. So seperti yang berlaku dekat Kuching. Obviously sebab nama kucing tu sendiri diambil sempena ada seekor kucing yang dikatakan ada bukan khasiat lah, macam karamahnya. Khasiat macam nutritional information ni. Dia ada berapa banyak karamah gila. Protein dia berapa persen. Karamah dia lah. So bandar Kuching ataupun Ibu Negeri Sarawak ni, kenapa bandar itu diberi nama Kuching? Kenapa tak berikan buaya, sedangkan buaya lebih signifikan dengan orang Sarawak, betul lah. Ataupun kenyalang ke, kita tahu burung kan. Kenyalang tu adalah burung, orang kata burung rasmi lah negeri Sarawak. Ya, betul. So ada binatang-binatang kat situ lah. So aku pun suka nak mengkaji benda ni, dan bila aku baca, okay, cerita ni memang aku boleh share dekat korang. So kucing ni, ada seekor kucing dekat Kuching tu. Dia bukan sembarangan kucing, dia ada karamah dia ada so-called khasiat tadi tu lah. Tapi ini atas dasar percaya. Dia tiada unsur saintifik ataupun bukti mengatakan kucing ni memang betul berkuasa ataupun ada kebolehan, keupayaan. Ya. So ada pada suatu hari pada satu masa dahulu, sebelum wujudnya ada bangunan tinggi-tinggi dekat Bandaraya Kuching tu, Jambatan Darul Hana. Pernah pergi tak Jambatan Darul Hana? Tak pernah. Aku okey lah, sejujurnya aku cuma pernah pergi beberapa kawasan je dekat Kuching. Miri dengan Lawas dengan Limbang. Miri dekat dengan tu Brunei tu. Itulah aku nak cerita sebab aku tak pernah lagi masuk actual bandar Sarawak yang besar-besar lah. Kawasan Sarawak aku pernah pergi adalah Limbang, Miri dengan Lawas. Okay. Ini ada satu tempat Jambatan Darul Hana. Memang best lah. Ada waterfront apa semua kat situ kan. Cantik. Kawasan Kuching ni dia macam starting Kuala Lumpur lah. Dia perkampungan kan. Bandar kecil yang rumput-rumput. Ada kampung sikit. Dan nanti sampai satu tahap tu jadi pekan. Pekan jadi bandar kan. So banyak situ penduduknya hidup sederhana untuk bercucuk tanam. Contoh macam nelayan, tangkap ikan kan. Petani. So orang hidup aman damai lah. Tak ada kekacauan kat situ. Tapi benda tu tak kekal lama lah. Kekal lama. Setiap kali musim tengkujuh, hujan kan, kampung tu mesti akan dilanda musibah. Banjir. Yes. Dilanda banjir. Musibat. Itu musibah banjir ni lah. Kadang-kadang banjir besar. Kadang-kadang ada serangan buaya macam kita buat tadi kan. Sebab kan sungai. Kita tak pernah expect. So sebabkan ada serangan buaya ni, ada juga
penyakit misteri datang. Bila taun dan malaria ke? Tak tahulah. Mengikut cerita rakyat setempat tu, dia bukan penyakit yang macam ada cacat air ke. Kita nampak kan benda tu. Ini penyakit misteri, tiba-tiba tak sedarkan diri kan. Ini mengikut cerita rakyat kat situ lah. Yang tak sedar diri bukan macam, gila. Tak macam kaya tak sedar diri. Bukan. Tiba-tiba orang-orang kat situ semua tak sedar diri. Itu lupa diri. Itu lupa diri, bukan tak sedar diri. Lepas tu dekat kawasan tu tadilah, kat kampung-kampung tadi tu, benda tu tapi satu kampung wabak-wabak penyakit ni, benda-benda misteri ni berlaku. Lepas tu setiap kali benda ni berlaku, ada musibah ni berlaku, mesti ada seekor kucing ni color putih. Bukan macam kucing kat atas tu ada masalah mata. Ini masalah Kucing Fitri kau tak payah nak melibatkan kucing aku dalam kita punya Kucing aku okey warna putih. Tapi kucing dia kaki mencakor. Ni kucing putih ni dia akan datang tau. Bila musibah tu berlaku, macam banjir ke, ada orang kena penyakit misteri ke, ataupun ada buaya datang kan, mesti ada kucing putih ni datang. Tak diketahui dari mana asalnya. Badannya bersih, cantik, bulunya berkilat-kilat. Long hair ke short hair? Dia tak ada lah. Kau tahu lah pula kan. Datang-datang kucing aku long hair. Siberian ke. Kucing lah ke kan. Tak kucing kampung kan. Kucing Malaysia lah. Tak baka yang sebelah mata lain. Kucing mata juling ke? Bukan. Itu mata juling. Astagfirullahalazim, kita duk mainkan kucing kan. Dah. Jadi kucing ni sebabkan dia bersih, tak tahu mana datangnya kan. Dia boleh, seolah-olah dia boleh membaca fikiran penduduk setempat tu yang dikena musibah. Sebab kucing ni dia hanya akan datang bila ada musibah tu je. So dia tak mengiau, dia tak kacau orang lah. Macam kucing kau kan curious kan, panjat-panjat sana panjat sini kan. Ni dia datang, dia cuma muncul, dia jalan pelan-pelan, jalan kampung sampai kat satu rumah tu yang ada musibah tu, dia relax kejap, lepas tu dia hilang. Masuk semak ke, pada bumbung ke. Setiap kali ada musibah, kucing ni datang. Maksudnya dia jadi macam pemberi petanda lah macam dia tu. Bukan pemberi petanda, penawar. Sebab selepas kucing tu datang, benda tu semua tak ada. Banjir tu dia tersurut. Dia surut cepat kan. Macam dia cakap lah, musibah datang kucing tu ada, musibat datang kucing tu lari. Itu musibah tu kau. Ini datang aku pun lari kan? Tadi dia datang tu aku dah nak lari dah. Sebab ingat kawan kan. Aduh. So musibah ni dia bukan terus-terus kucing datang lepas tu dia belah, lepas tu hilang musibah. Tak, dia reda lah. Reda ni maksudnya gradually. Dia bukan abrupt macam tiba-tiba macam tu Itu magic pula Kalau banjir, air surut dan pelan-pelan dia surut. Kalau penyakit-penyakit, pelan-pelan dia akan sembuh. Kalau buaya mengganas tiba-tiba, buaya tu tiba-tiba bukan Cina, tiba-tiba dia hilang di sungai. Itu memang betul-betul hilang lah. So kira macam kucing tu adalah penjaga kawasan tu lah. Lama-lama bila penduduk dah nampak ada kucing ni, ada binatang berbulu berkaki empat ni jalan-jalan dekat kampung kan. Dia tak kita orang kampung memang tak tahu kucing siapa kan. Kalau kita sekarang ni kucing jalan-jalan depan rumah, lepas tu berak merata, kita terus WhatsApp, ni kucing siapa ni? Ada kucing kat luar tu asyik nak datang masuk rumah aku. Bila dah masuk kencing merata-rata. Hitot tu. Itulah. Yang hitot tu. Betul Aduh, dia jaki betul dengan hitam tu. Dia aku bagi makan, aku sayang dia, aku jaga dia, dia masuk rumah dia kencing. Standard lah. Sunat tu. Kucing ni dah sunat tu. Dia sebenarnya balas budi. Baiklah, terima kasih lah Tahi. So binatang kucing ni tadi, bila orang kampung dah nampak tak bertuan kan, lepas tu dia tak kacau orang, dia cuma jalan je kat situ kan. Kalau macam tu tak apalah, masih lagi. Ya. Aku tak boleh move on lagi. Kucing tu jadi luar biasa lah kan. Sebab kalau yang biasa tadi tu, biasanya liar ni dia memang susah sikit nak kontrol lah. Macam kau cakap lah kan, kencing depan rumah, berak depan rumah. Tu berak dekat jauh sikit kan. Itu kat luar pagar tak apalah, senang nak zero sikit. Ini berak dalam pagar rumah kau. Kat atas kapit. Kapit rumput tu. Sebenarnya tak banyak sangat detail aku share ni. So orang percaya kucing ni adalah utusan alam. Macam dia datang, lepas tu bila dia menghilang tu, kita akan tahu itu adalah petanda benda tu akan reda. Ujian dah berakhir lah. Ujian dah berakhir. So ada yang kata dia pelindung dari dunia gaib.
Sebab ini daripada apa pengetahuan aku apa-apa binatang berwarna putih, kijang putih, kancil putih, tikus putih, buaya putih, itu bukan yang zahir, bukan betul binatang betul. Ya, zahirnya memang binatang tapi batinnya bukan. So cerita macam itulah. Tapi kalau tengok kat zoo tu ada je binatang-binatang albino tu kan. Macam harimau putih kan. Tapi betul. ada satu harimau putih Siberian. Yes, ada satu fakta tu yang mengatakan yang aku takkan putih. Mungkin kalau kau putih mungkin kita akan jadi lebih kaya. InsyaAllah. Itu bukan daun yang sebenar. Nanti ada orang yang gelak daripada tepi. So ada sehari tu kucing tu kan, last dia muncul masa ada satu wabak tu menyerang kampung lah. Apa, COVID-19? Bukan. Jadi baru. Tak tahulah, ada wabak muncul, lepas tu kucing tu datang, tiba-tiba hilang. Sekejap, ini adalah sejarah. Bukan sejarah, dia cerita rakyat. Ini orang kata apa? Orang kucing, mitos. Sebab orang percaya kan. So bila wabak tu serang kampung, kucing tu hilang terus. Tak muncul-muncul lepas tu. Itulah paling last sekali lah orang jumpa. Ada sebab penyakit lah kan. Lepas tu penduduk kampung pun carilah mana kucing ni kan. Kucing tu tunggu tak muncul-muncul. Lenyap macam ditelan angin. Tapi kita tahu tabiat kucing ni kalau dia dah sakit kan, dia akan cuma menjauhkan diri, mendiri kan. Kucing dia memang pandai. Apa ni orang kata, menghilang macam tu saja. Tahu-tahu hilang kan. Sebagai tanda penghormatan, orang-orang kampung, orang setempat tu, dia nak berterima kasih lah ketua kampung pada masa tu pun dia bercakap, ni aku baca word by word Kita namakan tempat ini sempena makhluk yang telah melindungi kita selama ini. Kita namakan kucing. So tempat tu memang sekarang ni bandar kucing tu, berdasarkan cerita-cerita inilah. Dan dari situ mengikut cerita rakyat nama kucing ni bermula. Tapi tulisan tu masih dikekal dengan tulisan lama lah. Yalah, kucing CHING kan. Bukan ejaan yang sekarang ni lah. Dia adalah kata nama khas membawa masuk nama tempat. Nama bandar tu unik. Nama bandar tu lah. So sebuah nama yang tak maksud je biasa je, tapi simbol kepada perlindungan, kenangan dan misteri. So kalau pergi ke kucing, janganlah. Sekarang ni kan famous patung kucing kat roundabout tu kan. So kita tahulah bila nampak patung kucing, dia ada cerita kucing kat sini kan. Itu kucing yang memberi petanda berlindung kan. Tapi kalau kucing musibat tu yang selalu depan rumah aku tu. Geram aku. dia cerita kucing ni macam mengingat kita kepada legenda lama lah. Istilah kucing. Sebab kita dengan alam ni tak dapat dipisahkan. Betul. Sebagai satu simbolik di mana mungkin ini kisah kucing dekat kucing. Mana tahu sebenarnya kisah di Tawau tu ada binatang bernama Tawau ke kan? Tak ada. Tak ada. Saya tahu, aku Tawau tu bukan ambil daripada nama binatang. Oh ya kan? Ini nama tempat lah. Macam kat Bagan Datuk tu pun asalnya sebab dia Bagan. So setiap tempat ni kan ada nama kisah-kisah dia sendiri kan. So hopefully kisah-kisah kucing ni memberi inspirasi kita macam tempat tu memang ada satu benda lah. Tapi sekarang ni kalau korang perasan ini aku dah tak ada cerita kucing lah. Nama tempat-tempat dekat dalam Malaysia sekarang ni dia nak dibaratkan. Perasan tak? Sangat perasan. Bagi aku contoh sebab aku tak perasan. Pasar Payang dia nak jadi Central Market. Macam pasar seni dah jadi Central Market. Labu dekat Negeri 9 tu jadi apa? Pumpkin. Bukan. Ainsdale. Jadi Ainsdale. So dia dah jadi macam pelik-pelik lah. Dengkil, Cybersort, apa. Okey, begini macam ni. Ini pandangan aku lah. Nama-nama yang dibaratkan ni sebenarnya bukanlah nama daerah tu yang nak diubah kot, aku rasa. Macam kalau Dengkil tu kan, semua tu kan, dia bukan nak membaratkan nama daerah tu, tapi nama kawasan yang dijaga oleh, kau tahu tak, pihak-pihak ni macam aku bagi contoh syarikat tapi mungkin bukan diorang lah, tapi macam Sime Darby kan. Diorang ada perusahaan, so kawasan tu dia mungkin dia bagi nama Bandar Sime Darby contohnya. So Sime Darby tu kan nama western, nama barat kan. Nama barat. Tapi kau fikir contoh macam nama tempat yang lama, Kampung Kerinci. Sedap tu Kampung Kerinci. Aku setuju. Aku memang setuju kalau nama-nama Melayu klasik ni dikekalkan. And mungkin kita boleh menggubalkan undang-undang. Aku tak tahu lah. Aku bukan orang politik.
Tapi boleh mengelakkan daripada nama-nama ni diubah. Sebab apa yang kita nampak dekat Malaysia dan luar Malaysia juga, macam dekat India contohnya kan, nama-nama ni semua ditukar tanpa izin dan persetujuan daripada rakyat setempat. So bila kita ubah, kita macam mengubah identiti kita untuk lebih reflect negara-negara barat. Ini memang yang sebenarnya betul. Aku tak setujulah, sebab kita sebenarnya ada budaya kita sendiri. Kau nak adaptasi boleh, tapi kau jangan nak ubah 100% lah. Macam ada satu yang dekat sekarang kita panggil dia Bestari Jaya. Kalau dulu panggil apa? Batang Menjuntai. Batang Menjuntai. Itu tak apa. Mungkin sebab benda mungkin tu kalau macam nama-nama yang ada orang kata unsur-unsur yang tak best. X ni. Contoh itu Bestari Jaya kan. Sekarang ni Kampung Berahi tu. Itu Pantai Cinta Berahi. Ni Kampung Tiram Buruk ditukar. Kampung Tiram Jaya. Dekat dengan Bestari Jaya tu lah. Sebab nama tempat tu tadi macam kau cakap tadi, Fik. Macam kau cakap pulau. Macam Pantai Cinta Berahi tu kan. Dia tukar tapi dia maintain dia punya akronim dia PCB tu kan. Pantai Cahaya Bulan. Tapi betul lah, even ada nama-nama tempat yang tak ditukar pun, sekarang banyak tempat yang dah letak nama yang belik barat lah. Macam kat tempat aku. Yelah, sebab satu ni dia under Eco kan. Eco Brando, Eco Ardens. Eco ni macam company yang membangunkan developer lah. Benda-benda macam tu sepatutnya macam kita. Kampung Kerinci tu aku bengang betul lah. Sekarang nama dia apa? Brickfield. Oh itulah. Sorry. Bangsa. Bangsa tu bukan nama ni pun. Bangsa South. South dia. Bangsa South. Bukanlah dia nak bagi nama Sheffield ke Birmingham ke, tak adalah. Macam adalah nama tempat kan berkait rapat dengan sejarah dia. Betul, ada sejarah dia. Kerinci. So apa sejarah Kerinci? Macam mana? Tunggu nanti. Kerinci lagi. Kau Fik, ada cerita yang best-best ke? Okay. So untuk negeri Sarawak ni kan, aku ada satu cerita ni lah. Mungkin aku akan cerita dulu dan kemudian Daus boleh cerita dia punya lah. So cerita aku ni dia lebih berkisarkan tentang legenda yang apa ni orang kata, dipertuturkan dari turun temurun lah. Okay, so cerita ni adalah cerita daripada kaum Iban di Sarawak. Dan cerita ni berkisarkan seorang pemuda Iban, nama dia Ketupong. So aku tak tahu kalau ada orang Iban yang tahu pasal cerita ni, dan mungkin kalau aku silap ceritakan, korang boleh komen kat bawah di mana aku silap. Tapi jom kita sama-sama enjoy lah cerita ni. So cerita ni cerita rakyat, tapi dia ada kena-mengena dengan apa ni orang kata alam gaib jugalah. Mistik lah macam tu. So Ketupong ni dia adalah seorang pemuda Iban, dan kerja orang dulu-dulu kan adalah dia pergi ke hutan mencari hasil hutan. Betul ingatkan headhunting. Headhunting tidak. Aku tak cerita headhunting sebab apa. Okay. Sebab macam bagi aku cerita headhunting ni dia mainstream bukan mainstream. Dia macam satu budaya yang kita dah tinggalkan dan dah lama dan apa ni, entahlah, macam bukan preference kot untuk aku bercerita macam tu. Walaupun aku punya asal daripada Sabah dan Sarawak, di mana headhunting tu adalah satu yang makanan ruji. Sangat selalu didengar masa aku kecil-kecil. Tapi dia lebih kepada nak menakut-nakutkan orang lah bagi aku lah, untuk zaman sekarang lah. Mungkin zaman dulu nak menakutkan orang bila orang tu buat salah. Tapi sekarang ni dia lebih nak menakut-nakutkan walaupun orang tu tak buat salah. Sekarang macam tu. Sekarang orang buat salah pun tak takut. Yalah, betul lah kan. Berapa banyak duit kan dia orang. Alah, itu dah cerita politik pula. Okay, so balik semula kepada seorang pemuda Iban ni, nama dia Ketupong. Dia pergi ke hutan nak mencari hasil hutan. So dalam dia, yalah, mencari hasil hutan tu tak semestinya tumbuh-tumbuhan lah, binatang apa ni, buruan pun boleh jadi hasil hutan juga. Betul. So tiba-tiba dia masuk dalam hutan tu, hari tu rasa sangat sunyi. Satu siulan burung pun tak ada. Macam burung semua hilang. Satu benda yang kau kena tahu ataupun kau kena faham dengan budaya tradisional Sarawak adalah diorang sangat particular ataupun diorang sangat teliti dengan bunyi burung. Bunyi burung tu boleh melambangkan sama ada mereka akan dapat kekayaan, mendapat malapetaka ataupun ada kematian. So bunyi tu dia akan reflect lah. Even sampaikan nak dictate kau patutnya nikah kahwin berapa hari bulan ataupun pada hari apa dengan bunyi-bunyi. Kau kena, diorang akan dengar lah bunyi burung. Hari ni bagus macam tu contoh. Burung tu mana ada bunyi macam tu, Fit?
hari ni bagus. Diorang ada lah, diorang punya translator yang boleh terjemahkan bunyi burung yang tertentu. Itu macam relatekan dengan episod lepas tu. Belah perut. Cerita aku ni pasal burung je kan. Ada je burung. Ada sesuatu ni. Macam tu. So si ketupong ni dia berjalan sampai ke anak sungai dan dia pun berhenti sekejap untuk menghilangkan lelah. So dia pun bercangkung lah dekat dia berehat lah dekat sungai tu. Dia bercangkung, dia ambil air, dia minum. Lepas tu tengah-tengah dia minum tu, dia ternampak dekat satu pokok ni ada satu ekor burung kenyalang. Burung enggang lah basically. Burung kenyalang ni dia adalah spesies daripada kenyalang. Spesies daripada burung enggang yang paling besar di dunia. Yes. So dia nampak burung tu dan cantik. So dia macam nak sama ada pelihara ke ataupun nak tembak makan ke apa ke, tapi dia ambil sumpit dan dia sumpit burung tu. Dan bila dia sumpit burung tu, terkena burung tu dan burung tu jatuh. So bila dia sampai, adapun dia berlari lah pergi dekat tempat burung tu. Tapi bila dia tengok tak ada tahu burung tu. Dia macam pelik lah. Macam aku baru je sumpit burung ni. Mana burung tu pergi kan? Tiba-tiba dia dengar ada suara perempuan yang macam mendesah kesakitan lah. Macam tu. Macam, aduh, macam tu. Macam tu. Itu bukan. Kau pakai tanjak kau kena uphold kau punya integrity. Dia cakap, bukan begitu. Bukan lain. So dia pun terkejut lah. Dia nampak perempuan tu meraung kesakitan kan. So dia tengok perempuan tu dan dia pun cepat-cepat lah dia selamatkan lah perempuan tu kan. Dan dia bawa ke rumah dia semula, dekat rumah panjang. Dan sebelum dia bawa tu, dia si perempuan ni, dia tanya nama lah. Dan perempuan ni jawab nama dia adalah Inchin. Inchin, Inchin. Inchin bos. Bukan. Itu bukan. Inchin. Aku tak tahu cerita ni, sumpah tu, sebab aku macam familiar lah bunyi ni. Lepas tu dia merepek. Mungkin bukan yang itu kot. So dia bawa lah Inchin ni. Tapi Inchin ni kata, saya setuju untuk ikut awak pergi rumah panjang. Tapi ada syaratnya. Dan syaratnya adalah awak jangan tanya saya daripada mana, asal usul saya. Tapi dia ikut stranger balik ikut lah. Habis tu kau dah kena luka kat situ. Pasal tu kau mati kat situ. Sadai macam tu je. Sakit. Dia masih cuba untuk cover. Masih ada usaha di situ. Okay. So diorang pun balik lah. Dan memang bila bila dah sampai kat situ, dia rawat lah Inchin tu sampai sembuh. Kan bila Inchin tu dah sembuh, si ketupong ni melamar dia untuk menjadi isteri dia. Sebab dah lama dia duduk kat situ kan. So bila dia buat macam tu, si Inchin ni pun setujulah. Tapi dia setuju dan syarat dia masih sama. Kau jangan tanya aku asal usul aku daripada mana. Sedangkan dia asal dia daripada burung. Yelah kan. So legendanya macam tu lah. Tapi bagilah aku cerita dulu. Kau ni spoil lah. Kau Okay. tengok audience semua mesti dah macam, aduh Mamat ni, kenapa dia tak kena cakap sekarang? Jangan potong dulu. Siapa yang setuju tolong komen kat bawah Tolonglah. Bagilah sedikit sebanyak buah kata dekat daus. Buah kata. Lepas tu burung so pula. lepas dia kahwin tu, dia orang dikurniakan seorang anak lelaki. Dan anak lelaki ni makin hari si Inchin ni dia macam makin lama makin pelik. Sebab apa? Dia selalu dongak ke langit tau. So bila dia selalu dongak ke langit, then si ketupong ni pun macam tak boleh lah nak tanya kan. So lepas dia dah kahwin, dia dah dapat anak, dia tenun dua pasang baju untuk budak lelaki dan orang lelaki dewasa, which is ni lah, lelaki dengan anak dia lah. Dengan anak dia lah. Macam tu. Tapi dia masih lagi tenung apa semua. Last si ketupong ni pun dia curious. Dia tanyalah si Inchin ni, sebenarnya kamu ni asal dari mana? Dia kata macam tu. So dia terus berubah. tapi dia hanya senyum tanpa memberi penjelasan. Finally dia bagi tahu jugalah. Selepas ditanya berkali-kali, dia bagi tahu juga. Dia kata nama sebenar Inchin tu adalah Inchin Temaga. Dia adalah anak perempuan Dewa Singalang Burung. Okay, Dewa Singalang Burung ni aku tak tahulah, mungkin dalam bahasa Melayu dia apa, tapi burung is burung lah kan. Sebenarnya dia berasal daripada Kayangan. Dia ni anak raja dan raja tu adalah raja semua burung. Kan? So bila dah macam tu, Inchin ni dia macam rindulah dekat kampung halaman dia dan dia minta izin daripada isteri dia
untuk pulang ke Kayangan dengan Dia minta izin isteri dia? Dia minta izin suami dia untuk pulang ke Kayangan. Dia isteri dia minta isteri dia. Aku terkejut tu. Suami dia ni, aku tak tahulah, mungkin cerita yang asal ni mungkin adalah drama dia kan. Tapi dalam cerita yang aku baca ni, drama dia tu tak begitu di-highlightkan lah. Sebab apa? Sebab si Ketupong ni dia kata boleh kalau nak balik ke Kayangan, tapi dengan syarat tinggalkan anak. Dengan dia. Lepas tu dia pun baliklah nak kata sehelai sepinggang lah kot, mungkin dia balik semula ke dia punya istana Kayangan dia. Dan sebelum dia balik tu dia sempat berpesan kepada suami dengan isteri dia, suami dengan anak dia kata jangan sedih kalau aku pergi, kalau rindu dia kata pakailah baju tu, dan baju tu akan mengangkat diorang ke istana Kayangan macam tu. So pergilah si Encik ni, dan si Encik ni pergi sangatlah lama sampai anak dia pun dah macam dewasa macam tu. Bukanlah dewasa adult lah, tapi more like toddler ataupun ambil UPSR lah macam tu. Nak bagi tahu umur punya pasal, zaman tu mana ada UPSR kan. Dah 6. So bila dah terlalu lama, so si Encik ni pun dah macam move on lah dengan life dia kan. Dan dia pun kahwin baru. Tapi anak dia ni masih tak boleh nak move on sebab dia asyik tanya mana mak. Ketipung sayang. Bukan. Tak, yang kahwin tadi tu Ketipung. Mak dia nama Incin. Kau ni dengar tak cerita aku? Ketipung tu bapak dia. Yalah, mak dia kan mak dia dah tinggal lama kan. Bukan Ketipung lah, Ketupong. Itu aku cakap, aku minta maaf kita orang memang tak tahu cerita ni sampailah Fitri cerita. So bila anak dia asyik tanya macam tu, mak mana ni pun pakailah baju tu. Bila dia pakai baju tu, dua-dua bertukar jadi burung enggang. Dan diorang pergilah istana Kayangan tu. Jumpalah mak. Dan di istana Kayangan tu diorang jumpa tu, diorang jumpa bapak si Incin tu. Siapa nama bapak dia tadi? Dewa Singalang Burung tu tengah tunggu dekat depan gate. Dia cakap selamat datang. Dia cakap selamat datang apa semua, dan dia iring dua orang ni jumpa untuk jumpa masuk dalam dan berjumpalah dengan Incin. Dia tak pernah cerita kenapa Incin tu turun ke bawah. Tak pernah. Dalam apa yang aku cerita tu, dia tak adalah cerita sampai ke situ. Misteri kenapa dia turun. Sebab biasalah kan, mungkin kalau dalam mitos-mitos ni memang dewa-dewa ni bila diorang nak turun ke Kayangan, mungkin turun ke bumi, mungkin diorang nak enjoy, ataupun diorang nak pantau orang, ataupun pantau movements binatang lain ke apakah, adalah tujuan dia. Tapi dalam cerita ni dia tak bagi tahu lah apa tujuan dia kan. So Incin meminta Ketupong kembali ke bumi sebab diorang yang anak dia tu, dia nak duduk dengan mak dia. Dia nak duduk dengan mak dia, dan mak dia memang berbesar hatilah untuk ambil mak dia tu, ambil anak dia tu untuk dijaga. Tapi Incin dengan ayahanda dia bersetuju untuk tidak mengambil si Ketupong tu. Maksudnya Ketupong tu kena balik semula ke bumi. Dengan anak dia tu lah. Bukan dengan anak dia. Anak dia dijaga dekat istana Kayangan. So dia balik sehelai sepinggang, dan dia macam mana nak cakap the reason kenapa dia tak boleh duduk dekat istana tu walaupun dia dah berkahwin dengan Incin, sebab dia dah ada isteri lain. So dia dah ada isteri lain, so dia tak boleh lah duduk. Dia dah kahwin baru kan tadi. So Ketupong pulang ke bumi menyampaikan pesan Singalang Burung agar masyarakat Iban tak risau, sebab bila orang Iban ada masalah, Singalang Burung ni yang akan tolong diorang. So ini adalah cerita di mana macam dia mewasiatkan pesanan lah daripada dewa kepada rakyat jelata macam tu. Untuk rakyat-rakyat orang-orang kaum Iban lah. Diorang animisma dulu. Sebelum kedatangan Islam dan sebelum kedatangan agama-agama lain macam Kristian semua tu, memang diorang mengamalkan fahaman animisme lah, yang diorang percayakan semangat-semangat alam macam tu. So ini adalah salah satu dia punya cerita rakyat yang mengangkat darjat burung kenyalang tu lah. Apa sebab burung kenyalang dengan burung enggang kan? Burung enggang tu is the general species. Banyak je lagi. Enggang is hornbill, tapi kenyalang tu is a specific breed of hornbill. Subspecies hornbill. Sebab itulah orang Iban ni dia punya budaya dia sangat dekat dengan burung kenyalang ni, sebab bagi diorang burung kenyalang tu is an embodiment of dulu-dulu punya dewa lah yang diorang puja. Macam tu. So sebab itulah juga sampai sekarang orang Iban khususnya dan orang Sarawak secara general sangat memberi orang kata penghormatan lah kepada burung kenyalang. Even burung kenyalang pun ada dalam jata negeri diorang sendirilah.
Betul. Impact kesan burung tu. Dan cerita ni dia menjadikan orang kata sumber untuk budaya tu berpegang kepada orang kata how divine burung kenyalang tu lah. Itu adalah cerita daripada aku. The end. Tapi aku tertarik nak ulas berkenaan dengan the origin stories ataupun cerita Tuhan-Tuhan dewa-dewa ni kan. Dia satu cerita lah. Tapi sayangnya kita tak masuk cerita tu dekat dalam siri season 2 ni. Sebab cerita tu asalnya daripada Temasek. Cerita Raja Sunan turun ke laut. Dah dengar? Tak pernah. Selalu kan cerita dewa-dewa ni kita cerita daripada kayangan turun ke bumi. Cerita Raja Sunan turun ke laut tu dia daripada dasar laut naik ke darat. Dia maksudnya kerajaan laut. Kalau orang putih kita ada Atlantis semua kan. Ini Aquaman. Macam Aquaman tu, tapi ini dia dekat Singapore tu dia macam origin stories of Singapore ataupun Temasek dulu lah. Tapi sayang aku tak boleh nak cerita panjang sebab dia tak ada kena-mengena dengan kita punya sejarah lokal. Bukanlah nak kata tak ada kena-mengena, sebab satu masa dulu Temasek ataupun Singapura tu masih lagi sebahagian daripada tanah Melayu. Betul. Cumanya kita sekarang ni fokus kita dan dalam masa kita yang limited ni kita hanya nak fokus on cerita-cerita yang ada dalam negara kita buat masa ini. Macam Sarawak sendiri banyak cerita. Betul, kita banyak cerita. Ulas ni. Daripada research yang aku baca banyak diorang macam ada banyak jenis batu-batu sakti. Batu yang ada cerita diorang sendiri. Ada satu batu besar panjang kepala macam ular. Macam tu lah. Itu yang cerita-cerita dewa lagi Santubong. Betul. Belum lagi masuk cerita gua-gua dekat Sarawak tu. Gila mat. Itu salah satu gua kat Sarawak. Gua ni lah. Okay. Aku tak tahu. Dia ni. So siapa-siapa yang ada cerita menarik lah bagi kita orang untuk baca dalam negeri Sarawak ataupun dari negeri Sarawak, mungkin korang boleh kongsi dalam ruangan komen di bawah. Kita pun sebenarnya resources kita pun agak limited juga. So apa yang kita boleh cerita tu yang boleh kita fit dalam masa ni, itulah yang kita ceritakan. Kan? Tapi kalau ada cerita-cerita lain yang korang rasa menarik dan boleh diketengahkan, mungkin korang boleh share lah dalam tu. Kita bertemu dalam episod akan datang. Sabar. Kejap. Sebelum tak ada. Sebelum kita habiskan episod ni, aku nak jemput kita punya panel kita yang ketiga ataupun kedua. Dia nak mengelak. Ni macam Aku tadi dia macam ni. Aku tadi tunggu. Okay, Fitri dah cakap okay. Tak ada maknanya. Komen macam okay, cerita dah tamat. Alhamdulillah aku tak ada cerita apa. Tak ada maknanya. Ada maknanya. Kau ingat aku tak study format. Okay, so ayat pancingan tu. So untuk cerita kita yang ketiga ni, dia lebih kepada apa ni orang kata urban legend lah, legend. Betul. Dan sebelum aku terspoil banyak-banyak lagi, baik kita jemputlah tuan badan untuk bercerita. Dia nak tolong cerita kan. Tak ada maknanya. Nota dekat dalam phone kau. Dia sebenarnya macam ni. Aku ingat kan nak cerita pasal kisah dewa-dewi dulu. Puteri Santubong, Puteri Sejinjang, Penjaga Gunung, Negeri Sarawak. Itu lagu. Tapi aku sebab ada limited sources yang aku boleh refer masa research, dia cerita yang sama. Lepas tu cerita dia sekejap sangat. So aku tukar cerita. So aku cerita ni kisahnya berlaku dekat Sarawak. Yes. Ada. Itu memang tema kita. Dekat mana dekat Kuching lah. Kuching. Tempat aku. Tempat yang kau cerita tadi. Kau jangan nak mengaku orang Kuching. Bukan. Tempat aku cerita lah. So dekat korang mesti pernah dengar kan, dekat Sarawak ni tempatnya, kalau aku cakap kan kena bahan. Apa? Tidur duduk atas. Bukan. Itu Fitri selalu cakap. Aku duduk Sabah. Memang kita orang duduk atas pokok, tapi atas pokok kita orang macam resort. Ada lift, ada wifi kan. Kau ingat menara 5G kita orang hutan kot yang jaga. Jangan macam-macam. Tak adalah, dekat Sarawak ni kan banyak kisah-kisah, dia punya kisah-kisah seram mistik. Urban legend. So aku nak cerita hari ni adalah berkisahkan tentang seorang gadis berbaju merah. Kebaya merah. Yes. Bukan kebaya. Dia ni senang cerita, kalau orang Sarawak mesti tahulah ni. Kisah nak kata kisah betul tak tahu, dia urban legend kan. Kisah nama perempuan adalah Janet, si gadis berbaju merah.
Ni kat mana? Origin of stories ni? Sarawak lah. Cerita Sarawak ni lah. cerita Yalah, orang Sarawak. kucing ke apa? Kucing lah dia baru sebut tadi. Yalah. Oh, okey. Aku nak tanya lebih kucing kat mana? Waterfront ke apa? Tak, kucing ni aku tak ingat. Nama jambatan tu. Dia ada jambatan dia. Nama jambatan dia adalah Jambatan Satok. Ada betul kan? Ada orang betul. Ada member kan dia akan tirai. Betul kan? Soto dia panggil. Ada suara. Dia Janet betul ke? kan? Janet ke? Adakah Janet tu? Janet berbaju coklat ke macam mana? Bukan, Janet tengah buat kerja. Jambatan Satok lah. Okey, Soto. Aku tak boleh belah tu. Okey, ni aku cerita lah. Dekat Sarawak ni sebelum tu dia ada seorang wanita lah, gadis lah, senang cerita kalau orang panggil anak dara lah. Anak dara Gadis ni sunti lah. nama dia Janet. Janet ni dia seorang berbangsa Tionghoa. Tiongkok. Orang Cina. Cina Bangsa Cina lah. Cina Tionghoa kan. So aku dah lupa dah cerita ni sebenarnya. Aku dah lupa lah. Tak ada. Ni tak ada. Ni bukan. Ini cerita. Tak. Saja je aku nak ingat-ingat balik. So kisah dia macam ni. Si Janet ni adalah seorang nurse. Nurse yang berkhidmat dekat hospital umum dekat Sarawak lah. So kisah ni berlaku pada pada masa dalam 1970-an macam tu lah. Sebelum 1980-an ni. Ni 70-an, 60-an, 70-an macam tu lah. Cerita lama. sebab tu lah. Apa ni orang kata cerita ni boleh jadi urban legend sebab cerita ni famous pada zaman tu. Betul. So dia panggil urban tu sebab masa tu kan dah start. Masa terkini. Dah start pembangunan. Ada kereta. Okay, so masa tu sebelum tahun early pula last 60-an macam tu, early 70-an macam tu, terlalu banyak kisah-kisah penculikan. So penculikan ni dia kena berlaku. culik kenapa Bukan dia kena culik. Oh, bukan kan? Penculikan ni banyak berlaku kenapa? Itu Okey. soalan gapa Betul, sepatutnya. Sebab kepercayaan masa tu dekat kucing ni untuk membangunkan sesuatu bangunan atau jambatan engkau memerlukan sacrifice something, nyawa, kepala untuk dia punya ritual adalah ritual upacara semah. Upacara semah. Kau tahu Fik? Dia tahu juga. Korang Sabah. Sebab dia Sabah Sarawak kan. Sebenarnya ritual ni even sampai aku sekolah rendah dan sekolah menengah aku masih dengar orang buat. So ritual ni dia adalah mempersembahkan kepada penjaga-penjaga, contoh untuk tidak menjadikan bangunan tu terbengkalai. Dia nak menguatkan struktur lah. So kononnya ada penjaga bangunan tu lah, macam jambatan. So so dia nak mempersembahkan kepada yang gaib ni supaya jagalah kawasan jambatan, supaya masa pembinaan tu tak ada gangguan. So tiba-tiba nanti jadi bangunan tak siap ataupun projek terbengkalai ataupun, padahal kita tahu kan kalau projek terbengkalai ni sebab apa kan? Orang makan rasuah. Makan rasuah. So nak itulah ritual, maksud ritual semah tadi So nak dijadikan cerita, si Janet ni kan dia bekerja dengan hospital kan. So as a nurse, dia ulang-alik bekerja, jalan kaki lah macam tu lah. Ni seingat aku lah. Masa tu shift malam. So berlaku penculikan. Macam Gapa cakap tadi, Janet ni diculik. So Janet ni diculik. So orang-orang kawasan sekitar Kuching, maksud family dia, orang-orang kampung yang terdekat lah. So mencarilah si Janet ni, tak jumpa-jumpa. Setelah berhari-hari cari-cari tak jumpa, at last diorang jumpa mayat si Janet ni tanpa kepala. So asalnya mungkin parents diorang ni ingat yang si Janet ni diculik. Mungkin diculik untuk, asalnya memang ingat kata untuk ritual tu lah. Tapi yelah, selagi tak nampak, diorang tak percayalah benda tu. Tapi akhirnya terjumpa yang jasad si Janet ni tadi dah kepalanya dah tak ada, dah dipotong. So menguatkan lagi keyakinan parents diorang ni, orang kampung ni, yang Janet ni dah diculik untuk dikorban dengan upacara semah tadi tu.
Tapi semah dekat mana tak tahu lah. Dekat mana tak tahu. Kalau ikutkan untuk pembangunan tadi Jambatan Satok. Bukan Sotok Satok. So bila yelah parents dah sedih, orang kampung dah sedih sebab benda ni berlaku kan. So diorang kebumikan mayat si Janet tadi dengan ini ikut kepercayaan Cina lah. Diorang pakaikan baju merah, serba merah. Baju merah, kasut merah, topi merah ke, spek mata merah ke. Macam mana dia tak ada kepala? Itulah maksud aku. Akulah. Kalau kau nak letak topi dalam kau punya liang lahat kau kan, pun boleh. Kau ada kepala ke, kau tak ada kepala ke, kau letak je lah topi tu kat dalam kan. Nak letak helmet ke. Walaupun dalam Islam kita dilarang lah menguburkan barang-barang ni. Tapi di kepercayaan Cina ni, kalau kau dah dikuburkan dengan berpakaian merah ni, maknanya nanti engkau akan membalas dendam. Oh. Dia macam ni lah, vengeful spirit lah dia panggil dalam bahasa Inggeris. Dia tak tenteram lah. Tayangan. Yes, kepercayaan Cina lah. So bila dah berlakunya, dah tanam semua jasad ni, beberapa hari kemudian tu banyak berlaku gangguan dekat kawasan tu lah. Dekat kawasan-kawasan jambatan, bukan Jambatan Satok tu, kawasan-kawasan kampung terdekat lah. Disebabkan mungkin daripada Janet ni sendiri, ataupun kalau ikutkan bukan Janet saja yang kena kan, tapi kisah ni yang orang tahu, kisah Janet ni lah yang famous. Kalau orang-orang lain tu mungkin tak familiar ke apa, tak ada lagi kisah gangguan ataupun tak nampak secara nyata. Sebab yang si Janet ni memang penduduk sekitar terdekat memang ada nampak bayangan kelibat si Janet ni berpakaian merah, kasut merah, bawa payung merah, jam merah Oakley ke tak tahulah. So semuanya sekadar merah. Lepas tu dia buat gangguan, dia selalu tahan pembonceng, pemandu kereta ni untuk minta tumpang. Nak pergi mana? Jambatan tu Alam Basrah. Bukan. Alam Bazar. Dia minta tumpang. So macam orang, kalau sebelum ni orang yang tak tahulah ni sebelum macam orang luar gangguan tu kan. So orang tumpang kan. Bila sampai dekat tempat destinasi yang dia bagi tahu, hilang. Penumpang tu tak ada. Dan tiba-tiba tinggal hanya bau hanyir, bau busuk macam tu saja. Kafar ni tak mandi. Kan ada orang kentut lagi. Lepas tu ada, kalau aku cerita ni agak macam tak logik lah. Sebab ada a few cerita juga yang based on daripada orang-orang setempat, katanya macam disebabkan si Janet ni cantik. Dan dia seorang yang gemar masa hidup dia seorang yang gemar menonton wayang. Ni lah movie. Tengok movie lah. Time tu tak ada Netflix. Blood Brother. Dia dah start Piramli zaman-zaman tu, ya Allah ya Tuhanku. Apa cerita apa, lancang kuning. Gitu. So lancang kuning. Masa tu kira macam, kalau kita dengar macam tak logik. Kebanyakan orang yang terserempak, jejaka yang terserempak dengan perempuan cantik macam Janet ni, diorang terpedaya dengan si Janet ni dan pergi menonton wayang dengan si Janet ni. Sedangkan Janet ni tak wujud pun. Habis macam mana diorang pergi tengok wayang? Perempuan tu maknanya mungkin nak tengok Avengers. Kepala tak ada. Macam mana? Mungkin orang tu sahaja. Mungkin orang, contohlah kalau lelaki tu nampak cakap, abang nak tumpang boleh teman tengok wayang tak? Contohlah macam tu kan. Buat cerita sikit. So kebanyakannya macam tu. Sampai ada yang tergoda dengan kecantikan, pergi tengok wayang apa semua. Dan ada juga yang dekat masa tu dia operasi dekat laut ni menggunakan ferry. So ramai orang yang nampak kelibat si Janet ni menaiki ferry. Tapi bila at the end of the day operation tamat, bila tukang kira kan bayar duit kan, bayar tiket kan. So duit yang dia dapat tu duit yang Cina mati tu, yang bakar tu. Hampir. Siapa naik ferry free ni? Aduh. Excuse me, dia bayar, okay? Dia bayar duit. Duit tak laku. Tapi setiap
disebabkan gangguan tu dia menjejaskan orang-orang yang bekerja waktu malam. Yalah. Sektor pelancongan pun rasanya Orang yang selalu melepak malam. Iyalah kalau kedai buka malam orang nak lepak malam tak berani disebabkan kisah Janet yang mengganggu ni. So dia boleh jadi cerita macam Wewe Gombel dekat Indonesia lah. So disebabkan salah satunya disebabkan kisah si Janet ni yang naik free tadi. Diorang dah cutkan maksimum sampai pukul 10 malam saja. Ferry. Sebab takut semua gara-gara Janet. Semua gara-gara si Janet berbaju merah ni. So kisah ni memang kalau dekat Sarawak memang orang tahu, urban legend lah. Dan kisah ni tak silap aku memang dah masuk kat dalam antarabangsa punya scene lah. Orang manga dekat Jepun. 3 times 3 Eyes. Dia oleh Yuzo Takada. So tajuk kalau dia, tak silap aku, manga tu dia every episode dia lain-lain cerita. Betul. Salah satunya kan macam Sailor Moon kan, every episode kan dia macam ada monster-monster macam tu kan. Betul. So macam tu lah. So tajuk dia ni The Red Rain of Malaysia. Daripada yang diterbitkan tahun 1987. So kalau siapa-siapa yang tak tahu ataupun yang korang rasa macam Jujutsu Kaisen tu diorang duk sebut Kuantan apa semua tu, itu adalah first time Malaysia masuk dalam media Jepun. Sebenarnya itu bukan yang pertama kali. Banyak lah. Ni tahun 1998 3x3 Eyes, boleh tengok lah. 1987 hingga 2002. Tak, 87 tu is mula-mula dia publish. Yelah. So dia ada dia memenangi. Kau rasa? Anugerah Kodansha manga. Kodansha. Itu manga punya award lah. Dia punya publisher Kodansha. Dia keluarkan award sendirilah. Tapi kat Malaysia pun ada juga. Kru KRU. KRU punya kru lah. Yalah. KRU dia buat filem berdasarkan kisah si Janet ni dengan tajuk dia adalah Sumpah Terlarang. Movie. Bukan yang Fazura berlakon tu ke? Aku tak pernah tengok cerita ni. Aku tak pernah tengok cerita ni. Sumpah Terlarang. Google je tengok. Sambil kau cerita tu aku Google tak. Dalam cerita ni semasa pengembaraan berlaku sedikit pengembaraan ke penggambaran? Penggembaraan. Pengembaraan bermula ke apa? Itu ni Opet. Awak ni duduk sini ke? So masa penggambaran tu berlaku sedikit gangguan lah. Diorang syuting dekat Sarawak ke? Tak sure. Sebab tak pernah tengok lagi yang cerita daripada KRU mungkin ni. Janet tu dah naik ferry ke Semenanjung kot. Sampai Semenanjung syuting pun dia kacau. Dia suka tengok poster dia. Oish. Tahun 2021. Poster dia boh. Mana nak tengok ni? So kalau ikutkan Janet, kalau macam kau cakap tadi, Janet dah pergi Semenanjung, mesti dia tak bayar lagi. Dia bayar. Excuse me? Dia bayar, okay? Cuma duit dia tak pakai kat sini je. Dia pakai duit. So itu je lah cerita aku berkenaan dengan si Janet berbaju merah ni. Tapi itulah dia sasarkan target penculik-penculik yang nak buat bangunan ni. Dia tanam kepala tu kat dalam konkrit. Dalam konkrit. Dia macam ada satu lubang tu, kepala tu dia akan masuk, dia akan tuang konkrit dalam tu dan dia akan. Sebab tu kita familiar. Tiang utama. Kita familiar sangat. Ada je jambatan-jambatan baru dekat Malaysia ni, mesti ni berapa kepala dah ni kena potong, berapa kepala. Pernah dengar tu? Benda-benda macam tu kan. Dia sebab target dia adalah wanita perawan. Dia virgin lah. Dia bukan maka kahwinlah cepat-cepat. Makcik ke apa kan. So kahwinlah cepat-cepat. Kesian lah. Kalau betul lah benda ni berlaku, kesian lah. Apa kriteria selain daripada virgin ladies tu? Tak ada. So far based on pembacaan aku, tak ada pun mengatakan. Cuba kalau dia culik tiba-tiba juling. Kau sangka Mahalini rupanya Mahameru. Colek-colek kan memang virgin tapi umur 87. Adalah cantik lah kan. Mungkin dia ada had limit kot, had umur kot macam tu. Kriterianya tu. Sebab kan iyalah yang mistik-mistik penjaga-penjaga tempat-tempat tu mesti nak cantik-cantik juga. Wah, kau baik aku jaga tempat tu tak boleh. Ikan marah. Kau jangan macam-macam. Tak, nanti dah tiba ambil gambar pula masuk grup. See you. So itulah kisah
daripada aku untuk negeri Sarawak. Okey, terima kasih Daus. Cerita yang sangat orang kata menarik lah untuk kita. Dia bukan cerita seram tapi actually sebenarnya bagi aku adalah cerita seram juga. Cuma aku cerita jadi tak seram. Bukan. Ke aku lagi menyeramkan? Bukan. Sebenarnya orang kata objektif kita bukanlah untuk menakut-nakutkan orang. Kita nak menyebarkan orang kata informasi maklumat yang boleh diketengahkan dalam kita punya usaha untuk orang kata menguatkan lagi kita punya pengetahuan, pemahaman tentang budaya yang ada dekat Malaysia ni, sebab tak semua budaya kita boleh cover, betul tak? Betul. Dan tak semua juga kita akan dengar hari-hari. So bila ada orang bila ada cerita-cerita macam ni dan kita ketengahkan lah macam tu. Siapa tahu mungkin in the future kita boleh buat season berapa-berapa just sequel untuk semua negeri-negeri, kita boleh cerita benda lain. Dia jadi best sebab apa tahu? Sebab aku rasa benda ni bila kita ungkap balik apa yang ada dekat dalam Malaysia ni kan, kita rasa sayang kat Malaysia. Betul. Banyak cerita. Betul. Sebab macam sama aku setuju, betul, sebab bagi aku cerita-cerita ni lah yang mengkayakan kita. Betul. Dia bukanlah kata kau nak kaya tu mesti dengan harta, betul tak? Kau dengar cerita-cerita seram daripada negara lain kan, contoh daripada Indonesia, Thailand, Myanmar, Vietnam, Southeast Asia punya cerita lagi gila dahsyat. Singapore sekalipun ataupun Philippines kan, masing-masing ada cerita seram sendiri. Tapi kita kadang-kadang terlupa tau, yang sebenarnya dekat Malaysia ni pun kita punya sumber-sumber kita. Betul. Cerita-cerita kita yang sebenarnya kalau kita olahkan semula ataupun kita ceritakan semula macam yang KRU Production buat tu, kita boleh orang kata kita sendiri pun boleh orang kata bukanlah bertanding tapi menduduki carta yang lebih kurang sama. Come on, cerita Malaysia kot. Blood macam Brothers. Thailand ada Pimak kan. Betul. Kita ada Janet. Kita ada Janet, betul. Walaupun nama Janet tu macam agak moden sikit lah, tapi yalah 60-70 kan. So 60-70. Indonesia kita ada Mak Lampir semua tu. Wewe Gombel. Yang pada malam Jumat ke itu kau. Itu kau. Kau dengar suara. Itu jiran kau. Okay, so itu saja untuk kali ini, untuk round ni daripada cerita daripada negeri Sarawak. Thank you Slumber, thank you Divus sebab dah kongsi cerita ataupun informasi yang menarik untuk episod ni. Kita jumpa lagi dalam episod seterusnya. Kita akan bercerita tentang negeri di semenanjung Malaysia, iaitu Negeri Sembilan. Jangan lupa komen, like dan subscribe, follow, like, subscribe dan turn on notification tu supaya anytime kita orang dah upload episod baru, korang akan boleh terus tengok kan. Kita orang pun happy macam tu. Lepas tu bantulah untuk bagi hebahan dekat orang ramai. Tolong share lah tolong tengok share. BBTB podcast ni supaya bila ramai lagi tengok, lagi semangat kita orang untuk bagi lagi new idea untuk korang. Betul. Kita orang ada social media di platform first of all YouTube. Kita juga ada Instagram dan TikTok. Korang boleh follow apa dia punya handle. Lagi satu kita ada email. No. Dekat podcast kita Spotify. Spotify. Apa dia punya handle dia? @BBTB Podcast. Okay, @BBTB Podcast. Kalau siapa-siapa ada yang nak sponsor, korang boleh email kami dekat podcastbbtb@gmail.com. Murah-murah je. Itu jangan tinggal. Jangan tinggal. So, kalau ada yang berminat, silalah Roger connect with us, and kita orang mengalu-alukan dengan berbesar hati. And jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye. Adios.